Jadi sekarang kita nak tahu lah ciri-ciri yang ada dekat Nintendo Switch 2 ni. Okay, apa yang ada kan. Okay, ada yang baru beli ke semua, tak tahu lagi macam mana kan. Okay. So first kali kalau nak tengok dia original, boleh tengok sini Dia ada MC punya chop tu. Okay, nampak tak? Walaupun dia punya made in China, tapi dia ada MC punya chop ni. Ini antara original yang Malaysia punya lah. Lagi satu dekat kotak dia ada dia punya apa nama, stiker lah. Stiker macam ni. Okay, nampak tak? Stiker original ni. Nampak tak? Malaysia authorized product. So itu menunjukkan dia tu original lah daripada Malaysia lah. Maksudnya daripada local distributor. Okay, so nak tengok dia punya features lah, apa yang ada dekat Switch 2 ni. Okay, nombor satu, dia ada tempat untuk dia stand ni. Okay, stand ni boleh adjust lah, nak tinggi mana kan. Macam tu boleh, nak ke belakang lagi. Dia maksimum dia sampai tahap macam ni tau. Ni maksimum. So jadi macam ni. Okay, lebih kurang macam ni lah. Ni maksimum lah ni. So dia boleh pergi. Jadi nak main Switch tu, kalau setakat nak main secara, orang kata apa, secara hands free, tak payah pegang, dia punya screen macam ni lah. Boleh dirikan macam ni. Okay, lepas tu dapatkan lagi satu. Okay, kedua, dia punya button on ada kat sini ni button on dia. Ini dia punya volume. Okay, volume laju dengan kuat. Ini speaker. Ini tempat charging. Okay, ini tempat charging. Ini tempat untuk earphone. Ini untuk game card. Okay, game card ni kena buka macam ni. Buka macam ni. Kita boleh tengok. Dalam tu boleh slot game card lah. Kalau beli game card kan. Lepas tu ini button macam biasa dah, korang tahulah ni. Ni left, right, ZL, ZR, right. Okay, so bahagian depan dia ada button sini juga. Tepi ni ada button tambah, ada button chat, ada button home. Ni button. Lepas tu sebelah ni pun sama. Lagi satu, kalau beli yang original, dia punya screen ni memang dia tak bagi screen protector. Jadi kena beli asing. So bahagian bawah dia pula, dia ada ni, tempat charging juga. Lepas tu dia ada speaker juga. Dan lagi satu, kalau kata nak tambah dia punya memori, dia ada tempat untuk slot memory card. Ni dia nampak tak? Micro SD Express. Tapi micro SD Express je boleh pakai. Dia punya yang biasa tak boleh pakai. Kena ada perkataan Express tu, baru boleh pakai. Okay, so lagi satu, kalau kata nak buka dia punya joystick ni, sebab kita tahu dia magnetic, tapi jangan terus tarik tau. Yang tarik macam ni, salah. Dia kena tekan button. Ni ada button di sini. Tekan button ni dulu, baru boleh buka. Okay, jangan tarik. So nak dekatkan balik, macam biasalah. Sama kat sebelah ni. Tekan button, tarik. Okay. So lagi satu, dia punya detail dia dekat dia punya Joy-Con ni. Inilah dia. Dia ada SL dengan SR untuk dalam ni. Lepas tu dia ada button juga kat tengah ni, button untuk connect lah. Okay, so itu sajalah untuk review kali ni. Kena tengok dalam, lah. Alang-alang dah buka kan. Okay, so inilah dia, dalam dia. Okay, kat dalam ni adalah dia punya button, tempat nak tengok dia punya setting apa semua tu ada. Lepas tu adalah barisan-barisan game yang korang dah beli lah. Yang tu boleh main nantilah. Okay. Okay, so itu sajalah untuk review kali ni. Okay tak okay? Baik belilah. At least dapat release stress.